Prince Syed Shahid bernama penuh Syed Muhammad Shah Hasif bin Syed Osman dan berumur 33 tahun pada tahun 2025. Dilahirkan pada 12 Julai 1992, dia merupakan anak bongsu daripada 3 adik-beradik. Berdasarkan maklumat di akaun Facebook yang dipercayai miliknya, dia menuntut di Sekolah Agama Menengah Tinggi Hishamuddin dan Sekolah Menengah Ibn Khaldun. Selepas tamat persekolahan, dia melanjutkan pelajaran dalam bidang reka bentuk grafik di Kuala Lumpur Metropolitan University College. Bapanya telah pun meninggal dunia pada tahun 2001. Syed Shahid yang menetap di Klang, Selangor ini berdarah kacukan Arab dan Cina. Kini namanya dikenali sebagai personality media sosial, usahawan dan pereka fashion. Sebelum ini, dia pernah bekerja sebagai pegawai kerajaan namun telah pun menamatkan perkhidmatannya. Dia juga mempunyai pengalaman berlakon dalam beberapa telefilm dan drama tempatan. Antara penampilannya dalam lakonan termasuk dalam babak VVIP dalam filem Pilot Cafe dan juga babak aksi dalam drama TV3 Dewi Lasak serta banyak lagi. Selain itu, dia juga pernah menjadi juru makeup untuk produksi filem dan drama. Tidak kurang, Syed Shahid turut berkecimpung dalam dunia peragaan dan pernah memenangi beberapa gelaran, antaranya seperti pada 30 November 2018, dia berkahwin dengan wanita pilihannya, Fatin Syazwani Ishaq, dan mereka dikurniakan 2 anak iaitu Syed Muhammad Noi Jaidin El-Alawi dan Sharifah Haifa Ursia El-Zahrah. Dalam pada itu, nama Syed Shahid cukup dikenali di aplikasi TikTok kerana gemar menjahit dan menghias isterinya, terutamanya ketika hari raya. Malah dia menyiapkan sehingga 30 pasang pakaian untuk isteri dan anak-anaknya dengan persiapan dimulakan seawal sebelum Ramadan. Konten videonya sering tular hingga ke negara jiran seperti Indonesia. Menurutnya, niat utama konten tersebut adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai pasangan hidup. Inspirasi ini lahir daripada pengalaman hidup kakaknya yang banyak diuji dalam beberapa perkahwinan yang gagal. Ketika kakaknya menjalani tempoh berpantang dan hampir mengalami tekanan emosi, Syed Shahid lah yang menjaga dan memberikan sokongan penuh kepadanya. Pengalaman itu menjadi pendorong buatnya untuk menjadi suami yang setia dan bertanggungjawab. Tidak hairanlah kerana itu dia pernah menghadiahkan isterinya barang-barang mewah termasuk 5 peti barang kemas, telekung dan tudung bertatah ribuan batu kristal Swarovski, dan dilaporkan membelanjakan 980,000 untuk barangan kemas isterinya sempena hari raya. Malah dia juga berbelanja hingga RM1.5 juta untuk persiapan Aidilfitri seisi keluarga. Menurut Syed Shahid, koleksi pakaian isterinya bukanlah pembaziran kerana kebanyakan akan dipakai semula berulang kali ataupun dijual dan hasilnya akan disedekahkan untuk tujuan kebajikan. Rezeki mereka sekeluarga datang daripada pelbagai cabang perniagaan termasuk bisnes makanan seperti laksa dan bakso serta bisnes pakaian, produk kecantikan dan kesihatan. Pada tahun 2024, dia dan isterinya telah melancarkan sebuah lagu raya berjudul Tiba Raya.